Saya bukan mazhab boleh makan daging kat Jepun. Jadi memang banyak benda kat sini kita tak pernah makan. Ini sarada ni common Ini lah. opening lah. Dia menu wajib. Kalau makan sekarang keluar air mata. Dia memori. Ini pun sama. Aduh, macam teringatlah Clash dulu. Belajar subjek tu kan, macam stres-stres dia datang Saizi. Kenapa? Sebab makan murah. Dan dia biasanya dia ada kedai yang 24 hours. Yes, 24 hours. Jadi memang tempat kita lepak makan. Dia mamak version Jepun. Tapi kat Nagaoka ni sampai pukul 2 pagi. Tapi masalahnya yang baitul kat situ, yang kerja kat situ pun, kita orang punya student university juga. So macam selalu kena halau lah. Sebab dia orang nak closing. Saizeriya adalah makanan soul food lah untuk student di Jepun. Yang special kat sini kalau untuk air, dia panggil, kalau kat Jepun dia panggil drink bar. Kat sini dia tulis drink station. Air dia bottomless. Sebab tu kita suka duduk kat sini dulu, kat Jepun kan. Kita boleh refill air, refill. Itulah namanya mamak dekat Ion Taman Maduri. Tingkat 2 naik S05 betul-betul dekat eskalator ni.